balah saja 18 tahun. Berak pergi. Oi, lain macam dah. Tidak begitu je sebenarnya. Tapi bila dah jauh, jadi jaruk. Nah, kadang-kadang kita pergi rumah dah lama tak pergi. Dah balah saja 18 tahun. Berak pergi. Oi, lain macam dah. Jabat salang pula, peluk tiung pula, lama tak jumpa dengan mu, aku minta maaf. Aku minta maaf juga. Bunyi, ada apa-apa. Nak pergi tu bayar sebab apa? Kadang-kadang setan kata sakit ya. Kalau mu pergi mu kan ha. Setan kata. Kalau mu pergi dia menang. Nah, tak sakit dia. Setan tahu tak? Bila putus silaturahim, mati masuk neraka. Pergi. Hak kita tak bayar. Hak kita bayar tu tak mesti berlaku. Kita bayar, kita pergi rumah kakak kita buat tu biar lobang. Balak bayar tu macam-macam. Rupa-rupa bila kita pergi mana ada. Dia kesambut dengan merengek kita pula bagi kat ruang tamu. Goreng jepuk pula. Betul tak? Kita ingat gocah dah oleh-oleh ada. Maka begitulah yang disarankan oleh agama agar kita ini menjauhi daripada saling berhentam, berperang, berbalah antara satu sama lain. Maka semua tiga perkara ini diminta oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, dan makbul hanya dua perkara saja, tiada makbul satu perkara. Kata Abu Isa At-Tirmidzi bermula, ini hadis hasan lagi sahih, wallahu subhanahu wa taala a'lam.